Okey, yang sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan sensori dan banyak lagi topik-topik yang video-video sebelum ni. So, anda semua boleh tengok balik lah. Okey, jadi yang ni kita dah fokus kepada diagnosis autism. Ini paling penting yang anda semua perlu tahu. Takut tapi perlu. Okey, so doktor boleh terangkan tak proses untuk diagnosis autism ni, siapa dia yang terlibat? Untuk mendiagnos autism ini, orang yang paling tepat adalah clinical psychologist lah. Sebab clinical psychologist dia ada tools yang digunakan untuk mendiagnos anak-anak autism ni. Biasanya prosesnya dimulakan dengan diagnostic clinical interview session dengan ibu bapa, yang mana psikologis akan berjumpa dengan ibu bapa bertanya tentang sejarah daripada pregnancy sehinggalah pada usia pada ketika itu. Kalau umur 4 tahun, 4 tahun lah. Pakar psikologis juga akan melihat, menjalankan clinical observation terhadap kanak-kanak yang sedang bermain dalam bilik, tengah buat play assessment lah. Dia tengah main, banyak mainan-mainan tu dia akan main dan kita akan tengok tingkah laku tu. Pada saya kan, ibu bapa ni mungkin dia kata, bila masanya aku perlu bertindak untuk dapat diagnosis ni? Siapa nak beritahu? Dia duduk di rumah. Saya selalu mengingatkan semua ibu bapa, yang pertama adalah kalau ini memang biasalah menjadi amalan saya daripada dulu. Saya selalu memperingatkan ibu bapa, kalau ada anak berusia 2 tahun saja datang berjumpa dengan pakar psikologis untuk buat diagnosis autism. Sebab apa? Kita just buat screening. Kalau ada autism, adalah autism. Kalau tak ada autism, tak ada autism. Kita kena awas, sebab autism ni dia bukannya macam masalah lain tau. Dia bukan macam masalah ADHD ke low IQ apa. Sebab autism ni adalah neuro. Jadi kalau confirm awal, lagi cepat kita berikan early intervention, lagi cepat budak ni mencapai potensi yang tinggi. Contohnya kan, katakanlah bila kita diagnose, dia ada dalam paras yang bawah sekali, severe. So masa 2 tahun lah contoh. Kemudian kita dah tahu tu, kita kasih intervention, terapi, dia akan meningkat. Dia akan meningkat, dia akan lebih cepat cakap. Mungkin masa umur 4 tahun atau 5 tahun. Tapi kalau kita simpan anak kita just pasrah saja dan menanti perubahan anak, kan, lama-lama 4 tahun dia tak bercakap lagi. 4 tahun setengah tak bercakap lagi. Dah sampai dah 6 tahun, doktor, risaulah anak sekolah ni, macam mana anak saya tak bercakap, tak ada eye contact. Masa tu saya boleh katakan dah terlambat. Saya katakan dah terlambat sebab kalau ibu ayah target anak nak ke sekolah biasa, bukan PPKI, awal-awal lagi tu perhatikan perkembangan anak ni. Diagnosis autism ni sekali seumur hidup, tidak perlu berulang-ulang lagi. Kalau anak tu telah dikenal mengalami autism, maka dia akan autism lah selama-lamanya. Jadi kalau dia tak autism, dia ada isu lain, mungkin boleh dibantu dengan cara yang lain pula. Sebab itulah ibu bapa perlu ambil apa yang saya nak cakap ni. Kalau nampak anak tu lain, ibu bapa akan berkata, anak saya lain, tak macam yang lain. Yang kedua, tak bercakap, tak ada eye contact. Segeralah bertindak hari ini untuk berjumpa dengan pakar, mendapatkan penjelasan secara klinikal apa sebenarnya berlaku dengan anak aku ni. Jelas dah, kita nak tengok autism macam mana doktor diagnose lah. Ada contoh yang doktor katakan tadi. Okey, jadi soalan seterusnya, bagaimana ibu bapa boleh menghadapi ketakutan dan emosi ketika menunggu keputusan diagnosis? Sebenarnya kan, terus terang saya katakan, dalam banyak-banyak diagnosis kan yang saya buat untuk kanak-kanak, autism ke, low IQ, dyslexia, ADHD, psychosis, depression, anxiety, panic attack, semua tu, nak memberitahu kepada ibu bapa tentang ibu ayah, anak ibu ayah ni adalah autism. Itu benda yang paling sensitif dan paling berat. Ayat-ayat yang nak dikeluarkan tu pun sangat berhati-hati. Tetapi kalau first sesi yang sebelum itu saya jumpa, saya dah kasihin kadang-kadang ini supaya ibu bapa punya anxiety level tu tak terlalu tinggi untuk datang sesi kedua nanti. Masa dapat feedback dan report tu, kita kasih persediaan. Sebab itulah saya kasih soalan selamat kepada ibu bapa. Saya akan tanya, ibu ayah tengok anak ni, sepanjang ibu ayah hidup dengan anak 24/7 selama 4 tahun atau 5 tahun ni, nampak kelainan atau tidak? Memang doktor, saya nampak kelainan. Yang saya tanya soalan kedua, ada buat pembacaan kan? Ada nampak apa dia? Saya rasa macam ada, tapi itulah saya nak confirmkan. Itu. Sebab kita nak tengok ibu bapa sebenarnya, dia tahu. Tapi dia nak pengesahan. Jadi, bila tunggu pada sesi feedback dan report tu, saya akan jelaskan satu persatu dulu. Okey, hari itu kita dah berjumpa, saya dah melihat anak keadaan begini-begini, ya. Dan saya juga ada buat macam
hipotesis macam okey, mungkin ibu ayah anak dia masa macam ni begini kan, anak begini-begini, dan selalunya akan jawab betul tu. Betul. Selalu macam tu. Bila saya kata 99%, mana kita boleh baca profiling anak tu bila dalam sesi pertama dia cerita tu, kita boleh nampak ini menjurus pada autism ni. Jadi bila ada report tu, mudahlah kita nak menyediakan report dan menulis kan tentang autism tu. Jadi saya akan kata, ibu bapa, saya tak pernah cakap untuk bersabar. Anak telah dapat diagnosis autism, saya tak pernah cakap sabarlah anak ibu ayah autism. Tidak pernah. Saya cakap okey, budak sekarang 4 tahun, cepat bertindak. Dan saya kata ibu ayah dengan ada report ni confirm anak autism, dan ibu ayah adalah terapis kepada anak. Dan ibu ayah adalah terapis kepada anak apabila anak sah didiagnos dengan autism. Sebab ibu ayah ni diconsider 24/7 dengan anak, walaupun sekarang ni saya tahu kita bekerja 2-3 kerja dalam sehari. Tetapi ibu bapa adalah orang yang paling hampir dengan anak. Jadi jangan takut, jangan malu, hidup kena move on. Dan masa sesi terakhir tu, saya bukan sahaja bercakap pasal analisis tu dan diagnosis, tapi saya akan buat satu line, katakanlah budak tu datang umur 3 tahun kan. Saya akan tulis nombor 3 sini dan umur 20 tahun kat sini. Saya kata antara umur 3 tahun ke 20 tahun ada lagi berapa tahun? 17 tahun. Cuba tengok, kita pen rancang sampai umur 20 tahun dalam masa sesi 1 jam tu. Cepat, sebab dia perlukan masa untuk function dekat sini. Dia bukan sekadar sesi feedback dan diagnosis saja, tetapi more than that. Okay. So menarik sebab apa penjelasan doktor tadi tu. So ibu bapa di luar sana, maknanya apa yang Dr. Upas tadi tu, bila datang ke sesi yang doktor jalankan tu, selama 1 jam tu ada intervensi session juga untuk penerangan kepada ibu bapa sehingga 20 tahun doktor. So sampai umur 20 tahun. So kita tengok video yang seterusnya.